Sekarang kita tengok, persekutuan sedang dalam fasa, rundingan untuk pembayaran semula. Tapi apabila kita lihat, rakyat memilih JRS, iaitu parti lokal, walaupun ada keselarian bersama dengan, persekutuan, tetapi itu tetap parti lokal. Jadi adakah apabila rakyat memilih parti lokal, ia akan memberi impak yang tak baik terhadap, rundingan bagi 40% tersebut? Saya fikir beginilah, sebab, apabila kita jadi kerajaan tu, kita kena berintegriti lah, berprinsip. Dan kalau betul hak tu adalah hak negeri Sabah, memang kena bagilah, pada pandangan saya lah. Dan, kemungkinan kalau, duit kerajaan, persekutuan tu mungkin tak cukup, kat situ mungkin dia akan berunding. Tapi kalau duit tu cukup, hasilnya cukup, saya rasa memang kena bagi kepada, eee, rakyat Sabah jugalah apa yang telah diputuskan oleh, mahkamah. Dan, saya lihat, oleh kerana JRS tu bersama-sama dengan PH, dan PH pun memang mengharapkan sokongan daripada orang Sabah ni supaya menyokong, kerajaan persekutuan. Jadi saya rasa perkara tu mungkinlah akan dilaksanakanlah.